Isu yang kedua, seseorang tiba-tiba dia minta hidayah pada Allah Ta'ala. Sama ada dia terdengar daripada ceramah ke, daripada corong radio ke, ataupun siaran TV ke, ada tazkirah, lalu sepintas lalu depan dia, telinga dia tu dia dengar, dan kemudian dia terdetik untuk minta hidayah. Ya Allah, kurniakan kepada saya taufik dan hidayah supaya saya kuat ataupun mampu untuk beramal soleh. Maka ianya melahirkan dua tanda. Tanda yang pertama iaitu dia mula mendapat kesedaran tentang kepentingan menjaga diri. Tanda yang kedua, tanda yang paling besar sekali, iaitu Allah Ta'ala mula menyelamatkan dia daripada fitnah dunia yang melalaikan. Seorang hamba yang berdoa, dia nak tinggalkan perkara yang meragukan, maka itulah satu bentuk Allah Ta'ala nak selamatkan diri dia daripada perkara-perkara syubhat dalam beragama.